keluasan yang diberikan oleh pihak kerajaan adalah lebih kurang 15,000 ekar. Oh, okey. Supaya kita duduk dalam same page. Yang dibenarkan 15,000. 15,000. Yang Setakat ni, ini 2,000. 2,000 something lah, 100 ke 300 tak ingat dah. Okey, kita kata 2,000 plus lah. Jadi persoalan yang timbul, dengan jumlah 7,147 kilogram ni, royalti yang kita dapat ataupun dalam bentuk congkong emas ni, sekitar 51 juta. Kalau ikut nilai dia sini, 30 juta lebih lah rasanya, lebih kurang. Dia punya, lebih saya betul ingat exactly dia punya nilai dia, tapi berbaloi ke dengan nilai hak kita terima dalam bentuk royalti dan juga tribute. Apa pandangan Nizam sebenarnya? Kita melihat dari sudut yang berbeza. Kita tengok syarikat yang buat perlombongan dan juga hasil tu dia masih lagi boleh question. Boleh dipersoalkan lagi. Banyak tu ke? Sepatutnya boleh lebih ke? Boleh lebih Gano lagi. ke? Betul. Cuma kita melihat perspektif yang berbezanya ialah bagaimana contribution ataupun sumbangan syarikat tu kepada negeri dari sudut kemahiran anak negeri. Dia jadi banyak persoalan sini timbulnya ialah syarikat daripada Cina, setakat manakah dia berkontribusi, maksudnya membenarkan anak Kelantan terlibat sama, bukan hanya sekadar jadi buruh kasar ke apa, tapi terlibat sama dari sudut duduk sebagai eksekutif di dalam syarikat tersebut di Kelantan.